supaya nanti alur taklimat ini akan lebih tuan-tuan akan faham kenapa instrumen-instrumen di dalam PKMK ini berubah dan sebagainya. Okey. Untuk makluman tuan-tuan, pada tahun ini kita ada satu kita panggil perubahan lah, maksudnya penstrukturan semula di bahagian fungsi bahagian BAPP itu sendiri. So saya kena share Windows ni. Saya cuba untuk share beberapa perkara, so saya akan keluar dan masuk. Okey. Pertama, suka saya terangkan dekat sini berkenaan dengan struktur dan fungsi bahagian dan pembangunan pelajar by 2026. Okey, di bawah bahagian ambilan BAPP lah kita cakap, kita ada 3 unit yang bergerak dalam ekosistem pembangunan pelajar, which is pertama unit ambilan pelajar, kedua unit pembangunan pelajar, dan ketiga adalah unit kebajikan disiplin dan alumni. Okey, kalau tuan-tuan familiar dengan BAPP, tuan-tuan nampak tak apa perbezaan unit-unit ini? Maksud saya daripada 2025 atau sebelumnya dan 2026 ni. Sebab kita dah ada perstrukturan baru. Betul kan? Nampak tak ada siapa-siapa yang boleh respon? So, janganlah bagi saya cakap sorang-sorang kita buat communication. Okey. Ada nak respon tak? Sebelum ni BAPP punya unit apa? Kalau tuan-tuan familiar, normally kita akan bergerak atau bekerjasama dengan KJHCP lah atau HCP itu sendiri. Okey. Sekian saya tak ada respon kan? Okey, macam ni. Untuk tahun sebelumnya, tahun 2026, saya terangkan sikit, kita ada 3 juga unit BAPP. Namun, unit yang sebelumnya adalah unit ambilan pelajar, pembangunan pelajar, dan satu lagi unit keusahawanan dan alumni. Right. This is yang lama. Namun perstrukturan semula berdasarkan beberapa faktor lah yang kita lihat dan bagi memastikan ekosistem dan kemanfaatan pelaksanaan tugas itu lebih jelas. So kita come up with this one lah. Sekarang ni kalau tuan-tuan pergi ke directory JPKK pun inilah yang akan kita cakap diguna pakai. Maksudnya unit ambilan pelajar yang mana 100% lah dia akan menguruskan daripada penawaran, daripada promosi, bermula daripada promosi sehingga penawaran sehingga menguruskan pelajar itu masuk. Okay. Unit pembangunan pelajar tidak lari daripada objektif utama perstrukturannya, iaitu menguruskan aktiviti pelajar. Okay, 100% lah kalau tuan-tuan familiar dan Cakna semasa sesi kita panggil Dr. KP punya ni kan, dia ada mention tentang polisi city web star 12 dimensi, iaitu di bawah unit pembangunan pelajar. Nanti kita akan tengok satu persatu. Okay. Dan kira unit kebajikan disiplin ambilan ni adalah satu unit baru. Namun tugas-tugas itu sebelum ini telah berjalan atau telah berlangsung. Cuma kita sekarang ni bila kita perstrukturan, kita dah berfokus. Okay. Tuan-tuan kena tahu perkara ini supaya nanti dia macam ni tahu, dia ada link dengan instrumen-instrumen PKMK nanti. Okay. So far okay kan? Ada soalan tak untuk struktur ni? Kalau tuan-tuan mahu maklumat lanjut peluang-peluang berkaitan, kita boleh go to dekat directory lah ya. Okay. Next, suka saya kongsi kat sini pula instrumen. Apa beza 2026 dengan 2025? Kita tak ambil yang lama lah, kita ambil tahun semasa terdahulu dan dunia semasa. Okay, untuk sebelum ini, 2025 kita ada 4 komponen utama. Sorry, ada yang nak bertanya ke? Ada yang nak raise hand untuk bertanya ke? Ada yang angkat tangan. Ada soalan ke? Cik Miftahus. Kita tekan. Inilah better. Alright, kita continue. Okay, untuk 2025 kita ada 4 komponen utama yang mana kita pecahkan kepada ambilan, kemudian pembangunan pelajar, kemudian keusahawanan dan seterusnya kebajikan. Okay, kebajikan ni termasuk dalam insuran dan sebagainya. Right, tapi nanti kita tengok pula yang nombor 3 tadi, yang itu ada pegawai. Saya terus jawab boleh kan? Okey, jangan pun sekejap lagi saya jawab yang tu.
Okey, sekejap profilan nanti kita akan terangkan lebih lanjut. Maksudnya usahawanan tu di bahagian mana. Alright. So tadi komponen 4 komponen utama tadilah yang itu untuk tahun 2025. Okey, status kekal majoritinya adalah kekal. Namun nanti kita akan tengok betul-betul instrumen untuk tahun 2026 yang mana saya boleh share sedikit lah. Berita baiknya hanya ada 2 komponen utama sahaja instead of 4. Alright. Kita dah hapuskan 3 komponen dan juga jumlah instrumen yang lama 52, tapi yang terbaru dalam 42 kalau tak silap. So kita dah kurangkan terlalu banyak. Okey, ini adalah bagi memastikan pemilihan yang lebih berfokus dan berintak lah. Dia maksudnya kita tak nak ada yang redundant dan sebagainya. Alright. Setakat ini okey kan? Sebabkan sekejap tadi Puan Syafiqah dia tanya nombor 3 tadi untuk kebajikan disiplin alumni tu anda pegawai alumni ke? Okey, dia macam ni, kalau by institusi kita tak kacau apa kita panggil penstrukturan di institusi. Maksudnya kalau ambilan kita jelas ada pegawai ambilan di HCP. Kalau yang tadi unit pembangunan pelajar pun kita jelas ada pegawai pembangunan pelajar, ataupun di college community pun sama ada PP kan. Okay, untuk alumni ni, pegawai alumni saya difahamkan dia mengikut pengurusan institusi itu sendiri, sama ada dia di bawah HSP atau dia stand sendiri ataupun dia di bawah CISEC. Kita tak ada masalah untuk, kita tak ada nak cakap okey lepas ni alumni semua di bawah HSP. Sebab apa? Tadi kan saya cakap BAPP dia banyak akan berurusan direct terus dengan HSP lah, hal ehwal pelajar. Namun untuk alumni itu kita tak adalah meminta tuan-puan di institusi untuk restructure dan sebagainya. It depends on institusi mana pengurusannya, dan alumni itu ada pegawai alumni. Okay. Saya cuba nak memahamkan apa maksud Puan Syafiqah soalan tu. Adakah pegawai alumni itu soalan Puan? Saya cuba memahamkan pegawai alumni itu akan cover tiga-tiga kebajikan disiplin dan alumni. Itu ke maksudnya Puan Syafiqah? Okay, tak, Puan Syafiqah tak nian. Okay, apa yang saya faham macam ni lah. Dia bukan pegawai alumni tu yang kena jaga disiplin, jaga alumni, tidak. Memang ada pegawai kebajikan, kebajikan. Kalau alumni hanya cuma dia di peringkat kami satukan itu, unit itu yang akan menjaga. Maksudnya contoh kalau unit kebajikan disiplin dan alumni itu, kami akan berurusan dengan pegawai kebajikan, kami akan berurusan dengan pegawai disiplin dan juga pegawai alumni. Betul, KKHSC pun Puan Nurihan kan cakap pegawai pembangunan industri alumni. Ya, dia institusi tuan-puan, pengurusan institusi kita tak ganggu lah. Cuma tuan-puan boleh maklum lah, maksudnya di alumni, pegawai alumni ni dia akan kata sama ada dengan kami, tengok program, dan juga adakah dengan CISEC. Oh tidak, Puan Syafiqah tidak bukan, dia is alumni, cuma kita satukan dalam satu unit tu kita akan ada macam di peringkat satu, kami akan berhubung dengan 3 pegawai yang berbeza. Untuk Puan Fadilah, keusahawanan untuk tahun ni berada di bahagian mana ya? Okey, nanti kita tengok. Sebenarnya tadi kalau tu saya dah bagi swing sikit bahawa pembangunan pelajar sebab ada 12 dimensi. Okay, untuk memahamkan ataupun sebelum kita masuk instrumen, saya suka saya kongsikan satu video lah, dan saya rasa video ni pun ada tuan-puan yang dah tengok, dengan harapan tuan-puan dah tengok lah tau sebenarnya. Sekejap Okey, saya share satu video dulu untuk tuan-puan fahamkan apa itu pembangunan pelajar dan sebagainya. Nanti baru kita akan continue untuk instrumen. Boleh ya? Boleh? Kita tengok video dulu lah. Ni dia kan?
Memang tak ada sound ke? Ada sound lah. Tak ada audio saya cuba share lagi sekali setiap pun. Terima kasih cepat respon. Okey, sekejap. Sekejap kita share. Also kita cuba lagi sekali. Kalau tak ada idea, tuan-tuan tolong respon dengar tak? Okey tak? Ada audio atau tak? Tak ada lagi Puan. Sekejap. Sekejap Cepat bagi saya sedikit masa. Okey, kita cuba yang ni. Sekejap Dengar tak? Ada audio tak? Ada? Ada audio? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Sharing audio ke? Saya cuba buat Kena apa? Pilih sharing with audio. Yep, saya dah pilih dah. Oh. Sekejap also share tab di audio kan. Sekejap Tab ni sebab kita kena tengok ni paling faham instrumen seterusnya. Atau saya bagi link dekat Puan Najwa boleh bantu? Okay, saya cuba Sekejap saya bagi. Tak tuan-puan. Okey. Mana dua paper tu? Sekarang saya yang sharing Sekejap saya stop ni. Sekejap saya cuba. Tak apa, kita tengok ni video tu. Kalau ada yang dah pernah tengok, alhamdulillah. Kalau tak ada, inilah sesi masanya untuk kami tunjukkan semula. Sebab video ni kalau ikutkan kita dah tayangkan semasa amanat Dr. PP. Sebab dia bukan satu perkara baru, namun ialah satu we call it as anjakan paradigma lah tuan-tuan. Mereka Puan Najwa. Okay, thank you Puan.
kasih Puan Najwa. Okey. Saya percayalah Puan pernah tengok ataupun kita dah tengok hari ini kan. Setakat ini dari video tersebut, Puan Fadilah menjawab tak soalan keusahawanan untuk tahun ni berada di bahagian mana? Nampak tak tadi dalam video? Okey. Video tadi berkenaan dengan polisi City Bed Star. Kalau tuan-tuan dah mula familiar, Alhamdulillah. Kalau belum, boleh bermula dari hari inilah. Okay, polisi City Bed Star ini adalah satu yang macam saya cakap tadi, ada paradigma yang mana bahagian ambilan pembangunan pelajar dalam usaha untuk membangunkan pembangunan pelajar itu sendiri. Maksudnya 12 dimensi yang dinyatakan dalam video tadilah antaranya termasuklah keusahawanan, kerohanian, kepimpinan, semua itu di bawah pembangunan pelajar. So menjawab direct kepada Puan Nurihan tadi, Puan Fadilah, keusahawanan tu dah dimasukkan di bawah pembangunan pelajar. Jadi soalan ni, adakah pegawai pembangunan pelajar yang kena tengok semua 12 dimensi ni? Tidak, dia akan berpecah. Maksudnya macam tadi, sama juga dengan unit kebajikan dan disiplin. Maksudnya lepas ini, andai kata ada apa-apa urusan berkenaan keusahawanan di tingkat institusi puan-puan, unit yang akan dipertanggungjawabkan di bahagian BAPT adalah unit pembangunan pelajar. Boleh? Jelas? Jelas tak? Jelas Maksudnya apa tu yang berkaitan dengan pembangunan pelajar? 12 dimensi yang kita sedang bangunkan itu. Kalau ikutkan, ianya dimensi ini bukanlah sesuatu perkara yang baru atau item yang baru. Namun kalau sebelum ini kita namakan dia sebagai kluster. Kluster kepimpinan, kluster kerohanian, kluster kesukarelawan. Namun untuk tahun 2026 dan insyaAllah akan berterusan, kita tukar kepada dimensi dan kita letakkan di bawah satu payung iaitu pembangunan pelajar. Kerana apa? 12 dimensi itu adalah satu ekosistem yang membentuk kepada satu, iaitu pembangunan pelajar itu sendiri. Okey, setakat ini itu baru intro dan pengenalan kepada BAPT, apa yang akan berlaku dan sebagainya. Ada sebarang soalan sebelum kita masuk ke instrumen? Ada? 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 Tak ada. Alright, terima kasih Puan Linda. Okey, sekarang saya kongsikan, saya buka slide ni lah. Kita butuh sedikit apa kita panggil analisa untuk tahun 2020 ni. Okey, nampaknya paparan. Okey, kita start, kita dah masuk untuk PKNK dan kita dah boleh bercakap tentang instrumen. Kalau tuan-tuan ingat tadi, sebentar tadi saya cakap a good news untuk tuan-tuan bagi skop ilmu ini daripada lima komponen utama, kita dah jadikan 2 komponen utama saja. Apa komponennya? Iaitu teras A atau komponen A adalah pengambilan pelajar itu sendiri dan teras B atau komponen B adalah pembangunan pelajar. So di mana hilangnya keusahawanan, kebajikan dan disiplin kan sebelum ni. Okey, semua tu ada reason kenapa kita fokuskan kepada 2 teras ini saja. Pengambilan very direct, instrumen dia insyaAllah tidak berubah, namun pembangunan pelajar. Okey, pembangunan pelajar ini instrumen juga tidak berubah, cuma ada sedikit tambahan yang mana perincian demi perincian kita akan tengok sebentar lagi. Untuk kebajikan dan disiplin, kebajikan dulu Untuk kebajikan, fokus sebelum ini kita akan tengok bab insurans, bagaimana kebajikan kerja yang dilaksanakan, program-program kebajikan. Namun, bila kami melihat penelitian, antara faktor kenapa ianya digugurkan kerana bahagian unit kebajikan dan disiplin, pemantauan telah dibuat secara berkala. Maksudnya memang kita akan bulan sepanjang tahun kita buat secara berkala. Mobility, maksudnya dari sini mungkin pegawai kebajikan dan disiplin maklumlah perkara tersebut kan. That's why kita nampak PKNK ni kita akan berfokus kepada 2 sahaja, pengambilan dan juga pembangunan. Boleh Alright, seterusnya ini adalah asas kata kedua organisasi. Maksudnya ini untuk teras A, kita masih kekalkan benda yang sama, cakap organisasi, lantikan rasmi, portfolio, panduan operasi ni saya percayalah perempuan ini terbabit kepada KJHUP dan juga pegawai ambulan sama ada di Politeknik dan juga College Community. Boleh dia very direct lah kalau bila untuk pemantauan komponen A ni yang akan dipertanggungjawabkan adalah pegawai ambilan di institusi perempuan. Okey, ini antara pengurusan data dan keselamatan, integriti data itu sendiri.
kita tengok statistik enrollment, rekod pergerakannya bagaimana. Item 6 sistem file dan 7 kesampaian fizikal. Kalau saya boleh kongsikan, dalam 2 tahun sebelum ni bila saya turun atau tim kami turun ke PKNK lah untuk memantau, item 7 ni kadang-kadang dia ada sedikit isu lah. Maksudnya saya faham di institusi tuan-puan tidak semua institusi ada kita panggil apa, infrastruktur ataupun bahagian-bahagian bilik yang berkunci. Namun mungkin kalau tak ada infrastruktur itu, mungkin sesuatu tindakan yang boleh diambil lah. Sebab bila kita simpan fail peribadi pelajar, itu satu kita panggil data yang perlu kita panggil data kerahsiaan lah. Dia ada data act yang perlu kita ambil, maklum. Okey, untuk operasi dan promosi strategik ini untuk kluster atau section E ni tadi, kita nak tengok perancangan, penyelesaian dan pelaksanaan tuan-puan pegawai ambilan pelajar. Apa tasmin tahunan tuan-puan untuk ambilan dan mana-mana tuan-puan berusaha inilah penyelesaian pematuhan norma dan juga pelaksanaan in term of perhibahan keluar ke institusi di sekolah-sekolah dan sebagainya. Boleh Okey, ini pula adalah penggunaan pendaftaran dan maklum balas. Ini kadang-kadang ada institusi yang terlepas pandang. Dia very simple. Borang maklum balas yang selalu kita buat program pelajar tu kan. Borang seperti itu yang kita mahukan. Kebanyakan institusi kita lepas pandang lah. Maksudnya bila kita dah fokuskan untuk mengurus pelajar untuk mendaftar pada hari tersebut, as long as dah mendaftar, selesai. Namun kita nak tengok juga borang maklum balas itu. Borang maklum balas ini terpulang pada tuan-puan sama ada secara hard copy ataupun sekarang kita dah boleh guna Google Form dan sebagainya. Pada khidmat nasihat dan cadangan di peringkat jabatan, memang bagus untuk menggunakan digitalize lah. Maksudnya kita boleh direct Pak Manisha dan sebagainya. Boleh ya? Alright, itu teras A atau komponen A, pengambilan pelajar, dan ini adalah teras B, kebijakan dan pelaksanaan pembangunan pelajar itu sendiri. Dan selalunya dia diletakkan di bawah pegawai pembangunan pelajar HCP. Namun macam saya cakap tadi, kita dah kawanan, kita dah terkait psikologi, kita dah terkait dengan pegawai sukan dan sebagainya. Maka instrumen ataupun teras B ini dia mengumpulkan tuan-puan itu. Dia janganlah nanti lepas ni tuan-puan kata, oh yang bertanggungjawab di HCP. Tidak, dia berfungsi. Maksudnya bila nanti pengambilan yang mana ya Puan Maslina? Okey, sekejap saya continue sekejap ini. Maksudnya di sini, bila kita turun ke institusi untuk lihat skop 5, ambilan dari direct, seorang je kan? Maksudnya DCP, pegawai ambilan. Tapi kalau untuk teras B ni, pembangunan pelajar, kita akan tuan-tuan perlu mendapatkan kerjasama dengan itulah tadi, pegawai keusahawanan, pegawai psikologi, mungkin juga pegawai kerohanian. Kerohanian tu selalu yang jaga rapi dan sebagainya lah. Pegawai sukan, sebab dia dah di bawah 12 dimensi. Kalau tuan-tuan faham 12 dimensi tu, dan kalau tuan-tuan ni cadangan lah, tuan-tuan boleh terus struktur semula 12 dimensi dan satu pegawai-pegawai yang in charge di peringkat institusi tuan-puan. Faham tak? Macam ni kesukaran siapa pegawai dia. So dari situ nanti 12 pegawai ini yang bertanggungjawab atas dimensi inilah yang akan kita turun dan kita akan nilai lah untuk PKNK. Jelasan dekat situ yang tuan-puan kata HCP saja, pegawai pembangunan saja, kesian dia tu. Boleh nanti saya go back balik untuk slide. Right? Okay, ini adalah item yang terdapat dalam pembangunan pelajar, komponen B, which is selain daripada pembangunan pelajar, kita akan tengok juga demokrasi kampus dan petunjuk prestasi, which is terkait dengan pilihan raya kampus. Okey, ini dari direct lah, dan memang selalunya bila kita turun ke PKNK ke institusi, memang kita tengok bagaimana pelaksanaan pilihan raya kampus di peringkat institusi tuan dan puan. Boleh rekod kena simpan ya, maksudnya kena ada pelaporan pelaksanaan dan pembuktian. Okey. Kemudian dokumentasi program dan transformasi digital. Ini yang kita cakap tadi. Ini adalah hasil cadangan di peringkat DPP sendirilah, DPPKK sendiri, di mana sebab kita melihat kami memerlukan sekurang-kurangnya 3 tahun pengurusan bukti 3 tahun terkini.
So tuan-puan jangan buang lagi dah. Kalau contoh tahun ni kita turun 26 kan, kita akan tengok 25, 24, 23. At least 3 tahun inilah kertas kerja, dia guna pelaporan kewangan dan impak tu dah termasuk dalam kertas kerja lah, dalam pelaporan. Dan make sure ada soal pendidik keberkesanan. Itu salah satu yang jarang lah ataupun terlepas pandang sebenarnya, bukan tuan-puan tak buat. Atau lebih bagus di peringkat tuan-puan dah ada checklist sebenarnya apa. Okay? Boleh maksudnya kalau cadangan di sini adalah instrumen pada tahun 26, kita transformkan ia kepada digital. Contoh, saya tak pasti di peringkat institusi tuan-puan macam mana, adakah kertas kerja masih hard copy kena ni kan. Tapi tak ada masalah, benda tu tuan-puan boleh scan dan tahu dalam satu Google Drive. Atau ikut kreativiti tuan-puan lah. Kalau tak silap saya, antara yang dah melaksanakan simpanan secara digital ni dalam pengetahuan tuan-puan adalah di Politeknik Kota Kinabalu, Pembangunan Pelajar, Perwakilan Pelajar, Puan Fikriyah rasanya kan. Ada menyediakan platform dan itu kita nampak satu amalan baik lah, perkongsian yang kita boleh sharing. Okay. Alright, seterusnya Iktiraf. Assalamualaikum. Salam. Ya. Ya, saya Firdaus dari KK Bukit Mentajam. Saya nak tanya pasal item soal selidik tu. Institusi yang tentukan ke? Okey, kalau sama doktor. Alright, kalau ikutkan untuk soal selidik, kalau tuan-puan ada buku garis panduan sebelum ni, dia memang dah ada standard. Namun kalau tuan-puan tak dapat akses standard tu, tak ada masalah, tuan-puan boleh buat sendiri based on institusi. Kita tak ada penetapan yang kena ada ni. As long as dia menjawab melihat kepada keberhasilan program-program tersebut. Puan-puan kena cakna maksudnya di sini setiap program pembangunan pelajar mesti ada maklum balas, dan borang maklum balas itu sebaiknya nanti saya faham tuan-puan akan kepilih lah, kita dah buat barang maklum balas, tapi sebaiknya bolehlah menghasilkan satu analisis. Maksudnya kekurangannya di mana, daripada hasil-hasil maklum balas tu come up with satu pelaporan ringkas lah yang diselitkan sekali dalam laporan program. Menjawab doktor? Maksudnya kalau ada yang standard doktor jumpa, okey, boleh guna. Kalau tak ada, di peringkat institusi sendiri boleh buat, tak ada masalah. Asalkan menjawab yang selalu kita, yang standard selalunya kita akan tanya masa pelaksanaan, tempat, lokasi tersebut, objektif tercapai atau tidak, cadangan penambahbaikan. Very direct lah sebenarnya. Terima kasih. Sama. Alright, ada tambahan. Untuk komponen B, sebelum ini paparan yang kita minta hanyalah untuk JPP, Jawatankuasa Perwakilan Pelajar kan. Kita nak tengok dia punya organisasi. Tapi untuk tahun 2026, kita nak melihat keiktirafan dan kebolehjadian pelajar itu sendiri. Okey, item 24 kita dah masukkan lah dalam item ataupun komponen menjadikan instrumen PKMK ni. Kenapa? Sebab ini adalah yang kita tarik daripada kesawanan. Menjawab program-program kesawanan dengan susah hati. Kita dah kurangkan dia punya instrumen sebab macam yang doa dah masukkan dalam Google Drive semua tu, macam saya cakap tadi, dia sama macam kebajikan. Kita dah akses daripada sini dari awal by sukuan. So kita tak ada rasa oh nanti nak pergi nak kena tengok lagi sekali. No. Sebab saya percaya pegawai keusahawanan di peringkat BAPP sendiri selalu monitor tuan-puan. Boleh Okay, untuk peringkat ni sesuatu yang baru juga, namun mungkin di keusahawanan dia tak ada tak baru. Untuk pegawai-pegawai lain, kita ada 12 dimensi tadi. So maksudnya kita mengharapkan tuan-puan mulalah memperkenalkan atau mempromosikan kejayaan-kejayaan pelajar. Contohnya, pelajar-pelajar tuan-puan memasuki pertandingan, menang dan sebagainya, atau at least dapat sagung hati ataupun menyertai peringkat antarabangsa ke kebangsaan ke, dapatkanlah. Sama ada selalunya di Facebook. Itu that is satu amalan yang baiklah, tak ada masalah. Kalau tuan-puan rasa nak letakkan di sempuan pelawak macam Kak Bobby, Gary, kalau tuan-puan memang ada satu khas, kita panggil apa? Macam satu area yang ni pun tak ada masalah. Ikut kepada kreativiti tuan-puan. Boleh maksudnya kita nak kejayaan-kejayaan ini dikongsikan bersama kepada semualah di peringkat institusi sendiri mahupun peringkat JPKK.
Sebab saya percaya kejayaan-kejayaan ini semua salah satu daripada KPI juga kan. So kita dah mengangkatlah benda ni. So ayat dia bukan sekadar simpan file tapi dipamerkan untuk inspirasi. Boleh tuan-puan? Okey, ini adalah ringkasan instrumen untuk 2026. Struktur organisasi dan lantikan skop P dan D, perolehan ke arah data digital evidence. Okey, memudahkan pengauditan. Janganlah kata, dia misalnya tuan-puan, kalau sekarang ni tuan-puan memang dah buat file sebab daripada 25, 24, 23 masih guna dokumentasi kan file. Janganlah nak kata, alah nanti 26 ni skop 5 ni nak ke digital semua. Tidak. Kalau tahun ni tuan-puan punya institusi terpilih, apa yang file ada tu berilah kepada kami. Untuk 26, kalau tuan-puan nak teruskan file pun boleh, namun digalakkan digital evidence. Boleh ya? Okey, satu saya nak memberi peringatan untuk filing ni. Bila kita turun, kita tak nak tengok apa yang tuan-puan dah buat baru. Tuan faham tak? Sebab pengalaman saya turun di institusi, bila kita nak turun, institusi menghasilkan satu kita panggil file yang baru khas untuk PKMK. Sebenarnya amalan itu kurang tepat lah ataupun prosedur salah lah. Kami turun, kami nak lihat apa pelaksanaan di peringkat tuan-puan. Kalau file tu ada 5 nombor, awak saja, tak ada masalah. Contoh, kalau di peringkat institusi tuan-puan, pengurusannya begini, satu dimensi, satu file. Contoh sediakan, okey, maksudnya ada 12 file. Atau kalau tuan-puan kata, okey, memang ini tahun ni kita tak banyak program, hanya 2 file saja yang kita gabungkan, pun tak ada masalah. Tuan-puan tak perlu nak hasilkan file yang baru. Sebab bila tuan-puan hasilkan file yang baru, kami tak dapat nak lihat tu, betul kan ada 3 tahun yang dulu, apa program pelaksanaannya, yang sebelum-sebelum ni. Boleh tuan-puan? Tak perlu hasilkan file yang baru. Digital file tuan-puan lah yang kami nak lihat sepanjang tahun 3 tahun sekian. Okey, fokus pematuhan efektiviti data, keselamatan file dan jejak rekod ni antara yang kita tekankan. Baik. So setakat ini saya punya slide. Lepas tu kita nak masuk ke instrumen secara terperinci lah supaya tuan-tuan kalau ada soalan dan sebagainya. Setakat ini ada apa-apa soalan tak? Sebelum kita masuk ke instrumen sebelum. Sebab ni kita bagi general je dulu. Ada soalan? Puan. Saya. Saya Rahman daripada PP daripada KK Mas Kadi. Ya, Cik Rahman. Pergi kami inilah dan ada maklum balas untuk skop 5. Surat lantikan saya lah daripada HQ belum ada lagi, tapi kami dah, pihak admin dah hantar surat kepada bahagian HQ. Dia dah hantar, tapi saya kena follow up balik, tanya dia orang bila akan dapat surat tu. Ada setengah pegawai lah daripada KK Mas Gading belum dapat lagi surat lantikan, surat kuning daripada HQ tu. Maksud tuan surat lantikan sektor ke? Soalan tekan pegawai. Okey, contoh surat lantikan pegawai sebab ada sebab bukan semua pegawai pengambilan kan dia ada surat lantikan. Contoh pegawai pengambilan dia memang ada surat pegawai pengambilan, pegawai pengambilan pelajar, pegawai exam, pegawai LI, dia memang ada surat daripada HQ tu. Okey. Kalau berdasarkan yang itulah maklum last year itulah. Faham? Maksudnya okey, saya fahamkan. Okey, maksudnya kebanyakan pegawai-pegawai di peringkat institusi Mas Gading KK Mas Gading belum dapat surat lantikan. Ya, betul. Alright. Cuma kena tuan kena maklum lah, maksudnya lantikan sektor ni banyak bahagian yang jaga. Okey, boleh saya tahu tuan majukan kepada siapa surat permohonan tersebut? Ke bahagian mana? Yang tu saya kena tanya sekretarinya balik dekat admin puan. Sebab saya ni dia melalui admin lah. Okey. Sebab Admin yang buat surat tu.
Nanti saya Faham? tanya balik dia, nanti saya refer balik dengan puan. Boleh? Saya tanya balik EO. Baik, boleh insyaAllah kita cuba bantu. Saya access EO tapi dia tak reply sebab hari tu yang kan dekat Sarawak dia pergi dua kan, KK Kuching dengan KK yang KK Kuching lantikan baru 2 bulan ke sebulan dah ada soal lantikan tu. Tapi yang KK Mas Kadi saya daripada 2014, awal tahun 2014 masih tak ada lagi. Bukan 2014, 2024 masih tak ada lagi, dah setahun. Okay. Boleh. Maksudnya macam ni. Bukan 2014. Cik Rahma, apa yang saya boleh bantu? Macam saya maklum tadi. Maafkan saya. Okey. Apa yang saya boleh bantu kat sini, macam saya maklumkan tadi, kalau ikutkan kita kena lihat pegawai apalah, sebab tu saya tanya tadi, pegawai pengurusan pelajar ke, pegawai kesawanan ke semua. Namun, Cik Rahman dapatkan maklumat lanjut dulu. Nanti kalau Cik Rahman boleh berurusan terus dengan saya ataupun Puan Najwa lah, dari situ kita boleh bantu kan Puan Najwa? Nanti kita akan lihat lah, kita akan channelkan ke bahagian mana. Boleh Cik Rahman? Boleh puan, saya tanya EO dulu, nanti saya maklumkan kepada puan. Baik, terima kasih. Sebab itu memang antara perkara yang memang kita harus tengok lah bila turun PKNK. Sebelum kita pergi instrumen, saya tengok dulu. Okey, terima kasih Cik Rahman. Dekat chat, Puan Dilinda, Puan maksudnya di sini kerja masih perlu disediakan untuk cek program yang dilaksanakan sebagai bentuk item. Sebab baru-baru ni dikatakan kembali hanya menggunakan format minit bebas sahaja. Kalau ikut, saya tak pasti berkenaan dengan boleh saya dapat info tak Puan yang berkenaan dengan memadai hanya menggunakan format minit bebas sahaja. Sebab memang setakat inilah di peringkat BAPP, dalam pengetahuan saya kita tak pernah lagi keluarkan apa-apa sirkular berkenaan perkara tersebut lah. Sebab memang kalau contoh institusi apa yang kita lantik sebagai pengelola dan sebagainya, memang kita akan memang kertas kerja. Sebab itu dia punya cycle tu tuan-puan, bila dia macam mana kita cakap tentang duit lah, bila tuan-puan menggunakan kalau macam kami OS42 lah, mesti ada kertas kerja dan pelaporan. Itu dua dia punya cycle. Dan saya tak pasti kalau ini adalah pihak keuangan atau mana puan yang berkenaan dengan format minit bebas. Nak kena tengok semula. Setakat ini kami masih menggunakan kertas kerja. Jawab ya Puan Linda. Okey, so kita pergi ke instrumen, boleh? Kita terus pergi ke instrumen 2026 lah. Yang lalu biarkan berlalu kan. Maksudnya macam tadi tu kita cakap dah ada 5 komponen, sekarang ni dah tinggal 2, so kita fokus pada 2026. Bahagian kewangan di PKK. Kena tengok balik macam mana ni Puan Linda, sebab kalau pelaksanaan program tetap kena ada kertas kerja. Tapi tak apa, saya ambil maklum perkara ni dan kami lihat semula perinciannya bagaimana, dan kami akan rujuk juga dengan bahagian keuangan. Boleh ya Puan Linda? Alright, terima kasih. Yep, ni Puan Stephanie nak ni. Ada soalan? Tak ada? Tak ada Alright. So kita tengok instrumen untuk 2026. Kepada mana-mana institusi yang institusi yang akan dilawat lah. Kita berfokus terus. Alright. Boleh nampak paparan kan? Saya sudah fokus kepada skop 5 lah, pengurusan pengambilan dan pengembangan pelajar. Untuk tadi saya cakapkan kabar baiknya adalah kita hanya ada 2 komponen sahaja. Kalau tuan-tuan boleh tengok kat sini, satu adalah pengurusan pengambilan, komponen A, dan dalam komponen A hanya ada 14 instrumen atau item yang kita akan lihat, dan juga komponen B, program pembangunan pelajar yang mana hanya kurang lebih berapa? 9 atau 10 sahaja instrumen yang
ada. So total sebenarnya untuk sport 5 hanya ialah 24 instrumen. Okey, kalau kita nak pergi one by one, saya percaya tuan-tuan jelas dan maklum. Macam tadi pun secara general kita dah pergi kan. Pengurusan pengambilan pelajar, catat organisasi unit ambilan atau dia kadang-kadang ada soalan macam ni. Kami dah tampal dah HCP punya organisasi. Nak kena ada fokus pada unit ambilan saja ke? Tidaklah perlu. Terpulang pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa catat organisasi itu HCP sudah dan ada menggambarkan inilah pegawai pengambilan pelajar, tak ada masalah. Namun kalau tuan-tuan rasa ni HCP punya organisasi, lepas tu ada perstrukturan lain lagi untuk ambilan pelajar, silakan. Tapi make sure dia dipamerkan. Kat mana nak pamerkan? Selalunya kita akan letak berhampiran dengan bahagian inilah HCP. Okay? Alright, seterusnya item seterusnya menyedia mempamerkan statistik kemasukan dan enrolment pelajar. Saya percaya statistik ni pegawai data, pegawai ambilan tuan-tuan memang sangat mahir lah. So dia boleh akses dekat sistem yang sepatutnya dan perlu dipamerkan. Okay, dan make sure tuan-tuan statistik terkini kini dari inilah. Contoh sekarang ni sepatutnya dah ada statistik sehingga ambilan sesi 2, 2025, 2026 kan. Janganlah yang tahun lepas punya atau 2 tahun lepas punya tak berganti. Boleh tuan-tuan? Itu antara faktor yang selalu kami temui lah semasa kami turun. Kat mana juga nak papuan? Ya, silakan. Statistik enrolment ni kalau tengok kat sini disahkan tu maksudnya perlu tanda tangan oleh ketua jabatan ke atau macam mana? Betul, memadai KJHCP. Kalau tuan-tuan rasa nak dapat endorsement daripada pengarah pun tak ada masalah. As long as maksudnya kita nak pembuktian statistik ni lah yang memang dah disahkan. Paling ni KJHCP lah. Kalau pengarah mungkin nak masuk dalam mesyuarat pengurusan, okey, dia dah sign semua pun boleh, lebih cantik lah kan. Kalau paparan tu boleh dipaparkan di info apa kita panggil dekat bulletin area, ataupun tuan-puan rasa pendidikan kalau tuan-puan ada satu platform yang lebih untuk ni, sebab dia macam mana tahu tuan-puan, bila perkara-perkara yang kita minta pamerkan ni dia adalah salah satu yang kita nak war-warkan. Maksudnya ia adalah satu perincian atau consider as kejayaan jugalah enrollment tu. Okey dah. Contoh Politeknik A atau KKA ni dia dah berjaya untuk kemasukan pelajar untuk sesi sekian-sekian berapa macam tu. Boleh sebab dia bukanlah sesuatu yang sulit. Boleh surat pelantikan rakyat ini yang tadi Cik Adriana ada tanya kan. Ini tuan-tuan kena cakna semula lah, tengok di peringkat tuan-tuan ada atau tidak. Mungkin pada kalimat ni kan tuan-tuan terus semak ada atau tidak pegawai tuan. Kalau Puan, berdasarkan tadi TPP saya ada maklumkan untuk permohonan surat tu melalui ISIS lah. So pihak institusi dah, pihak pengurusan tinggi dah ada tindakan lah daripada mereka permohon. Okey, baik, yang dimaklum. Nanti saya ataupun Puan Najwa kita boleh cuba duduk semula dan merujuk dengan unit ISIS lah, BJBKK. Terima kasih Cik Amal. Sama. So maksudnya tuan-tuan yang lain mungkin dah boleh lah hari ni atau besok dah start untuk semak semula lah surat lantikan tu, sama ada BPPKK atau lantikan dalaman. Sebab dia ada institusi yang lantikan dalaman saja. Tapi make sure lah surat itu masih valid. Kadang-kadang kita terdapat pandang lantikan kita hanya 2 tahun, dah habis 2025. So kita tak renew. Itu pun perkara yang kena tengok semula. Portfolio sebagai rujukan menjalankan tugas sebagai pegawai pengambilan. Portfolio ni boleh akses dekat Almis lah selalunya. Sama ada tuan-tuan boleh print out ataupun semasa sertifikat NC tu kita boleh buka Almis dan tunjuk, tak ada masalah sebab pendigitalan kan. Mempunyai dokumen rujukan pegawai pengambilan dalam jalankan tugas ini, for sure lah ada buku garis panduan dan sebagainya. Maksudnya di sini kan tuan-tuan, bila kita turun tuan-tuan terus sediakan ini apa dokumen-dokumen yang ataupun bahan-bahan rujukan yang tuan-tuan gunakan sepanjang melaksanakan tugas tersebut. Dia tak semestinya buku garis panduan pengambilan pelajar saja. Saya percaya banyak lagi dan HCP, KJHCP bersama BAPP dah banyak
bengkel, siri-siri bengkel kan, walaupun minit mesyuarat ke di peringkat pengurusan ataupun lain-lain. Kenapa saya cakap macam tu? Contoh, kalau ada perubahan norma dan sebagainya, kena tengoklah ini rujukan, kami merujuk pada sini-sini macam tu. So tak adalah isu tuan-tuan melanggar sistem pengurusan itu. Dia bukan tertakluk pada satu buku garis panduan sahaja, sebab pelaksanaan tugas kita ni mencapah kan. So banyak bahan rujukan yang perlu kita semak. Itu consider lah, sama ada consider satu file ataupun susun lain elok dekat satu sudut. Okey, ini cuma dokumen bahan itu kami. Okey, memastikan file tu ada dalam tempat berkunci ni yang saya maklumkan tadi lah. Berkunci ni tidak semestinya bilik lah ya tuan-tuan. Kalau saya ada pergi komuniti, saya tak ingat mana tapi belah utara, dia ada kabinet lah. Kabinet tu make sure berkunci. Dan make sure bukan sekadar berkunci, bagusnya mesti ada sistem rekod. Sistem rekod ni maksudnya kita nak memantau keluar masuk fail tersebut. Kadang-kadang, kes pelajar ni ada kes. So, kita pun keluarkanlah satu file dia. Satu file lah kita kena keluarkan, nak semak balik history dia punya sejarah-sejarahnya, dan kita telefon masuk balik. Dan bila ada kes balik, kita nak cari dah tak ada kan. So, pemantauan berkunci ni bukan sekadar berkunci saja. Berkunci dan berekod. Boleh dan mesti ada, kalau bagusnya ada SOP lah, siapa yang boleh membuka kunci tersebut, siapa yang atas kebenaran siapa file tu boleh dikeluarkan. Akses file selalunya untuk pelajar ni tidaklah boleh di bawah rata-rata, hanya dalam lingkungan institusi itu sendiri. Contoh kalau PA sendiri nak tengok file tu boleh, tapi dia perlu hadirlah pada di HP. Boleh tuan-tuan? Itu terlalu rigid, tapi itulah hakikatnya bila kita, sebab kita berpegang kepada data peribadi pelajar. Alright, seterusnya memastikan urusan berkaitan norma pengambilan diselaraskan. Ini macam saya cakap tadi terkait juga dengan dokumen rujukan yang nombor 5 tu. Apa-apa surat, apa-apa memo, arahan daripada JKT ke minit mesyuarat di peringkat pengurusan tuan-tuan ke, benda tu mesti ada. Tuan-tuan nak minta kurang norma ke apa semua kan, itu mesti direkodkan. Maksudnya disusunlah dalam satu file supaya bila kita kata kenapa norma ni tak cukup, apa reasonnya, ada justifikasi dan sebagainya. Fungsi kuasa lah kita panggil. Boleh tuan-tuan? Menjadikan bahan-bahan borang permohonan kemasukan pelajar ini selalunya saya nampak pakai pamphlet lah, flyers, ataupun sekarang ni more on digital. Boleh kalau tuan-tuan kata dah habis dan sebagainya, at least yang lama tu mesti ada simpanan. Pertama. Kedua, kalau tuan-tuan rasa dah habis, so tak ada bajet, so tak buat, sebenarnya tak boleh lah ada alasan macam tu kan, mesti ada jalan. Salah satu yang paling tuan-tuan boleh buat, digital. Bagaimana digital? Platform media rasmi ni lah, institusi tuan-tuan. Tuan-tuan upload dekat Facebook ke, dekat Insta ke, dekat TikTok ke, boleh Dia bukanlah dia bukanlah termaktub bahan tu bahan bercetak. Macam tu memang dia tulis ni, dia kata atau use your own creativity. Zaman sekarang ni tak semestinya kita bagi flyers. Kadang kalau jujur tuan-tuan, bagi flyers pun lepas di jalan so kita dah buang, betul kan? Mungkin tuan-tuan, institusi tuan-tuan lebih dekat dengan media sosial. Tapi pembuktian dia bagaimana? Semasa PMK, apa yang tuan-tuan boleh sediakan, screenshot lah, print kat tu, masukkan dalam satu folder. Ini pembuktian perbahan-perbahan yang kita telah buat. Okey, boleh menyimpan rekod permohonan pertukaran. Ini salah satulah. Ada institusi yang saya difahamkan borang dia dah borang digital. Dia inisiatif masing-masing lah di tingkat institusi. Namun masa kita turun nanti, kita nak lihat begitu ada. Dan kalau boleh lah tuan-tuan tolong sediakan juga statistik terkini. Maksudnya nanti contoh kita nak turun paling awal bulan 4 kalau tak silap, paling terkini punya statistik sesi 2, 2025, 2026. Maksudnya tuan-tuan dah boleh buat satu pelaporan ringkasan statistik. Okey, berapa orang tangguh, berapa orang yang minta tukar, berapa orang berhenti pengajian. Boleh tuan-tuan? Sebab tu borang-borang tu perlu disimpan.
dalam satu folder khas lah. Ya, dia sama ada tuan-puan boleh buat ini file pertukaran program, ini penangguhan, atau satu file utama tapi ada partition dia lah. Dan setiap tu mungkin dekat depan sekali dah ada analisa yang pelaporan analisa tu. Boleh tuan-puan? Seterusnya takwim pengambilan pelajar. Ini tuan-puan mesti ada kalender kita punya takwim lah. Takwim akademik tu satu perkara. Kemudian tuan-puan boleh tengok juga, boleh masukkan juga UTU punya kalender. Dah awal tahun nanti dah keluarkan, itu masukkan juga. Kemudian di peringkat tuan-puan sendiri. Kalender ni sama ada bagusnya tuan-puan boleh buat daripada awal, sebab kita nak melihat bagaimana inisiatif tuan-puan untuk mempromosikan program-program di institusi. Atau jadi macam ni, dia buat satu table, tuan-puan dah tahu dah, okey, bulan 3 nak pergi sekolah mana, nak pergi institusi mana, institusi inilah pendidikan tinggi, sekolah dan sebagainya. Atau by jemputan tu semua masukkan dalam takwim tu, dalam kalender. Bila kita nak datang di audit kalender tersebut, so dia dah jadi automatic takwim. Mudah kan tuan-puan? Dia tak adalah kita kata okey, mesti takwim tu kita nak tengok tuan-puan keluar 5 kali setahun. Tidak, your own creativity, tapi mesti ada berpandukan kepada kalender akademik. Sediakan juga kalender akademik kita, JKK. Kemudian kalau unit ambilan pelajar ada keluarkan jadual untuk tuan-puan, dan juga institusi sendiri, ini inisiatif lah. Kalau memang dah rancang, okey, tahun ni kita nak keluar sebanyak 10 kali, sekolah mana sini. Okay, kalau ada, alhamdulillah. Kalau tiada, memang sediakan juga ni table tu, masukkan dia. Bila ada terima jemputan, tuan-tuan pergi, masukkan saja. Dan masukkanlah sedikit pelaporan ringkas saja. Maksudnya, okey, tarikh sekian, kita dah pergi sekolah mana, sebut sekian gambar. Betul? Boleh tuan-tuan? Mengadakan mesyuaratkan kuasa kerja, okey, ini very direct lah tuan-tuan. Bila musim-musim nak masukkan pelajar, mesti ada mesyuarat. Dan bila kita nak mesyuarat, mesti ada cycle yang penuh. Memo panggilan, kemudian kita ada minit mesyuarat, dan itulah lantikan liatan kuasa dan sebagainya. Boleh? Kita kira macam ni lah, satu kertas kerja dan juga pelaporan yang lengkap berkenaan dengan minggu surat kenal, atau sekarang ni kita dah brandingkan sebagai minggu transformasi siswa. Boleh ya tuan-puan? So maksudnya kalau tahun ni institusi tuan-puan dipilih sekurang-kurangnya 3 tahun terdahulu kan, so mesti ada 6 lah laporan dan juga kertas kerja, 6 set tu. Tapi bukan kertas kerja dan laporan saja tau. Mesti start daripada ada surat, ada surat panggilan mesyuarat, surat lantikan jawatan kuasa, semua benda tu lengkap. Boleh ya tuan-puan? Mengadakan hari pendaftaran very direct, sebab dia sefahaman saya lah pelaksanaannya, hari pendaftaran pelajar dan juga jawatan kuasa kerja pendaftaran pelajar ni berseiring. So kita nak tengok lah dia 12 dengan 13 ni satu benda dia yang tuan-puan kena hasilkan. Okay? Kalau tak hasilkan macam tumpang satu, dua-dua tumpang. So hasilkan lengkap, dua-dua situ terus captain. And then menjalankan soal sidik pun sama. Macam tadilah soalan Dr. Firdaus kan, mesti ada soal sidik. Dia macam ni tau, apa tu program yang kita laksanakan, mesti kena ada soal sidik tersebut. Dan ada setengah institusi, soal sidik tu dia buat satu pelaporan. Tak ada masalah, itu inisiatif masing-masing. Paling tidak macam saya cakap tadi, soal sidik tu dibuat analisa. Itu saja. Untuk 1 atau 2 muka surat sudah memadai untuk dikepilkan bersama soal-soal sidik yang telah diedarkan. Alright. Setakat ini saya dah cover komponen A, pengurusan pengambilan pelajar. Soalan sebelum kita proceed ke komponen B? Pegawai ambilan atau KJCT ada apa sebarang soalan? Ada? Kita tengok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya yang aktiviti takwim tu kan, macam kalau kita macam saya lah, saya memang kita ada buat beberapa aktiviti untuk takwim aktiviti tu, tapi bila kita dapat jemputan,
daripada sekolah-sekolah atau agensi lain, saya tak masukkan dalam takwim tapi saya buatkan dia dalam satu Excel, senarai jemputan yang kita pergi dan juga jadual bertugas, pegawai-pegawai. Macam tu, itu pun boleh termasuk dalam pembuktian tu ke? Boleh Puan, boleh. Okey, terima kasih. Maksudnya pelaksanaan Puan tu dah betul dan sangat baik lah. Maksudnya itu dia takvim ni kalau kita boleh buat dari awal. Tu saya cakap tadi, maksudnya Alhamdulillah lah, terima kasih Puan dari KK ke Poli? Kolej Kongsi Tengah Batu. Okey, Kolej Kongsi Tengah Batu. Okey, Alhamdulillah, maksudnya pelaksanaan itu dah betul lah. Memang itu pembuktiannya. Maksudnya kita dah tentukan jemputan tu. Sebab ada institusi memang tak ditakvim. Pasal pada waktu sama pun tak merikut jemputan. Sedangkan kami percaya Puan turun padang. Betul kan? Betul. So boleh. Kalau kita takvim, jemputan tu pun boleh dikonsider. Terima kasih Puan. Adil, saya. Ada soalan lain? Ada? Okey, ikut kan untuk ambilan. Dia selalu cepatnya macam pembuktian lah hari pendaftaran. Contoh. Assalamualaikum. Salam Cik Syam, ya sila. Puan, saya Hisham daripada Kolej Kongsi Rauk. Rauk, okey. Okey, saya nak tanya berkenaan dengan item B14 ni. Menjalankan soal selidik semasa hari pendaftaran ni maksudnya untuk pelajar baharu sahaja atau untuk senior sekali? Sekali. Okey. Alright, saya jawab Cik Syam. Terima kasih soalannya. Ya, ya. Soalannya bagus juga. Ada setengah dia berfokuskan kepada pelajar baharu sahaja, kan? Maksudnya masa MSMTS minggu transformasi siswa tu, dia keluarkan QR code. Okey, jawab. Macam tu kan. Concern Cik Syam sangat dihargai dan sebaiknya kalau dapat kedua-duanya sekali lah. Dan dia akan berasingan lah kalau boleh, sama ada tuan-puan nak buat 2 QR berbeza atau satu borang yang sama, tapi boleh pilih pelajar baru atau pelajar semasa atau senior kan. Sebab kenapa kita lihat keperluan kedua-duanya? Bila kami panggil KJCP atau kita buat buku dan bengkel sebagainya, hari pendaftaran ni satu topik yang dibincangkan secara meluas lah. Maksudnya di sini kita selalu memfokuskan kepada pelajar baru saja. Okey, jangan datang satu hari settle. Bila pelajar yang lama ni ada setengah institusi, ini kita sharing lah dan mungkin tuan-puan yang lebih mahir pun boleh berkongsi pendapat dan cadar pandangan. Ada setengah institusi, tak apa, pelajar lama dia melalui online sahaja, tak perlu hadir ke institusi. Betul? Satu. Dan ada yang institusi kedua, dia melaksanakan pendaftaran pelajar senior, dia mesti hadir di institusi. Itu baru di-consider as mendaftar. Nampak tak? Betul kan? Betul. So menjawab soalan Cik Syam, bagusnya ada kedua-duanya supaya bila ada isu-isu untuk penambahbaikan lah selalunya, kita boleh lihat. Okey, kalau institusi A, saya tak cakap perkara satu atau dua tadi tu salah ya tuan-puan. Terpulang kepada pengurusan tuan-puan sebab tapi itu antara perkara yang kita sering bincangkan lah. Mungkin bila dah ada isu besar semua ni atau ada sesuatu isu yang atau kelarasan kita nak buat, maklum balas tu lah yang kami perlukan. So, mungkin start daripada sesi 1, 2026, 2027, kita boleh mulakan dengan ada pelajar baru dan juga ada maklum balas untuk pelajar yang lama. Boleh? Okey, baik. Terima kasih Puan. Assalamualaikum Pak Tisha. Salam Cik Syukri PMN. Saya rasa kalau nombor 14 ni nak masukkan senior, kita tak boleh buat hari pendaftaran sebab senior ni kita panggil lapor diri belajar. Betul, itu antaranya. Mungkin boleh ubah sikit, menjalankan soal sidik semasa hari pendaftaran pelajar baru dan lapor diri senior macam tu lah. Alright, baik, saya ambil maklum Cik Syuk. Terima kasih pandangan. Baik. Lain-lain? Ada lagi tak tuan-puan untuk komponen A, ambilan? Dia macam ni lah puan, kalau tuan-puan boleh come up with, kalau tuan-puan perasan saya asyik cakap analisa. Dia kalau tuan-puan boleh pembuktian tu, page pertama tu kita dah buktikan melalui infografik, which is ada graf, ada chart ke apa semua tu. Dan baru kita enrollment tak cukup. Okey, baru kita tengok surat-surat yang berkaitan. Contoh
Instead of kita datang nak tengok satu folder tu, nak semak satu-satu kan. Mungkin bila tuan-puan buat satu analisa khas lah, 1-2 page sahaja pandangan saya lah, tu lebih sangat membantu. Boleh tuan-puan? Okey, kalau tak ada untuk komponen A, kita teruskan kepada komponen B sikit saja, tapi dia mencakupi tadi tu 12 dimensi. Boleh tuan-puan? Apa itu 12 dimensi? Terkait tadi posisi Tibet Star tu. Sebab itu antara yang sedang kita perkasakan. Kita ni bersama-sama lah ya tuan-puan. Alright, untuk komponen B, pembangunan pelajar, item 15. Menjadikan surat pelantikan, sama juga surat lantikan, unit harian pelajar, pegawai pembangunan. Semua pegawai-pegawai yang terkait perlu ada surat lantikan atau sekurang-kurangnya telah dinukilkan dalam minit mesyuarat. Surat lantikan ni sama ada lantikan sektor daripada JPT sendiri ataupun lantikan dalaman. Sebab saya percaya ada pecah-pecah kan. Nanti contoh hari tu yang saya ambil pilihan raya kampus. Ada dia bercakap okey kami pegawai yang menyelaras. Bukan pilihan raya kampus, JPP. Okey. Yang penasihat utamanya di HCP. Di setiap jabatan ada juga dia punya penyelaras JPP di apa kita panggil jabatan. Tu semua kita nak tengok lah surat lantikan. So maksudnya saya faham yang surat lantikan untuk jabatan ni adalah dalaman. Boleh tuan-puan? Itu dia tidaklah termaktub kepada ketua jabatan sahaja, ketua jabatan HCP atau unit harian pelajar. Dia apa tu yang terkait dengan pembangunan pelajar itu sendiri. Boleh? Mempunyai dokumen rujukan pegawai dalam jabatan tugas tidak termaktub ni, nanti saya akan slash tidak termaktub kepada my portfolio sahaja. Dia akan ada rujukan-rujukan macam tadi, sama juga dengan ambilan apa jua bahan rujukan yang tuan-tuan gunakan. Termasuklah juga dengan Akta 174 is a must lah. Lepas tu ada buku-buku garis panduan yang lain. Boleh tuan-puan? Dia macam tadi kita kata apa? Hasil minit mesyuarat, arahan yang turun daripada BAPP, itu semualah. Okay, pembangunan kita banyak juga surat-surat yang kita turunkan. Contohnya dalam pelaksanaan program contohnya bila macam baru-baru ni kami ada turunkan tentang proses program siswa sihat. Itu di bawah pembangunan pelajar juga. Berkenaan dengan psikologi, ada juga. Contoh yang kata, psikologi unit kaunseling lah ya. Tidak, dia di bawah satu dimensi. Kita cuba untuk berfokus. Okay, dia ada sokongan, sistem-sistem sokongan tu. So, kena adalah kita panggil dokumen-dokumen rujukan tersebut. Menjadikan taskil aktiviti, ini sangat perlulah sebenarnya tuan-puan. Kenapa? Salah satunya tuan-puan punya penggunaan WIT, kedua pertindihan program. Itu antara yang kita nak tengok. Takwim yang digeluskan ni digeluskan oleh siapa? Sebaik-baiknya pengarah atau TPSA atau KTHCP. Mereka yang perlu meluluskan takwim tersebut. Kebanyakanlah institusi tak buat sebab ikut dan mana kita sudah hantar ni. Tapi sebaiknya ini cadangan. Mungkin ni baru bulan 2 kan, tuan-tuan boleh panggil untuk audit tahun ni tak adalah. Sebab audit tahun ni kita akan tengok daripada 2025, 24, 23. Untuk 26 onward kita bercakap inilah kan. Tuan-tuan mungkin dah boleh start, dah tahu bahawa pembangunan pelajar, macam saya cakap tadi ada 12 dimensi, kebarangkalian ada 12 pegawai atau penyelaras yang dipertanyakan. Boleh duduk, kumpul sama-sama, buat. Kebetulan tahun ni nak buat apa, psikologi nak buat apa, ya tuan-puan. And then record pencapaian KPI aktiviti pembangunan pelajar tahun sebelumnya. Sebelum tu 17 saya kata balik sekejap itu takwim. Andai kata penglibatan pelajar di luar, macam mana kita nak consider tu? Boleh juga menjawab sama macam dekat ambilan, adakan satu folder lain penglibatan pihak institusi atau pelajar ni ke mana, dengan siapa. Contoh paling simple, dah 2 tahun berturut-turut lah kan tuan-puan, kalau yang familiar dengan Festival of Idea, masuk dalam situ. Pada akhirnya bila kita datang, kalau tuan-tuan kata takwim tahunan kita tak ada, tapi kita ada ini, bolehlah kami boleh terima. Cuma masa dia mungkin rendah sikit lah sebab kita nak tengok perancangan awal, dan itu slot ni kan.
Itu pun boleh di-consider, tak ada masalah. Okey, untuk 18 rekod pencapaian KPI aktiviti pembangunan pelajar tahun sebelumnya, ini dia very direct lah, KPI semasa dan tahun 2026 dia dah berubah. Tapi kita nak tengok 2025, 2024, 2023 tu tuan-tuan kena lihat semula KPI sebelumnya. Kalau ada satu folder atau paling tidak macam saya cakap tadi, analisis, boleh satu pelaporan khas yang ringkas je 2-3 page, tak sampai 10 page pun selalunya, dia data benda-benda ni, boleh menyedia. Ini antara yang baru lah. Baru tu maksudnya kita just tukar. Dulu kita maklumkan DPP untuk KK, NPT untuk Politeknik, betul kan? Tapi setelah kita buat semakan dengan Akta 174 dan kita berbincang di peringkat pengurusan bersama-sama dengan sekretariat yang berkaitan, kita lihat sebenarnya kita ada satu ni je terms jawatan kuasa perwakilan pelajar yang digunakan untuk semua institusi Politeknik dan College Community. So dengan harapan cakap organisasi semasa dah ada lah. Okey, bila kami turun paparan di organisasi semasa di bulletin tuan-tuan tu mestilah yang terkini, yang tahun 2026 yang kita baru lepas pilihan raya kan. Namun yang lama-lama tu tak tahu nak ni je kan, mesti ada simpanan lah dalam file-file JPP ataupun di file tuan-tuan sendiri, boleh Okey, untuk item 20 pelaksanaan pilihan raya kampus, selain dokumen laporan yang telah salinan dokumen pilihan raya kampus ni bermula dengan dia punya sama juga kertas kerja dan juga pelaporan. Pelaporan tu mestilah pelaporan lengkap lah, siap tergambar. Apa jua yang tuan-tuan hibahan, borang-borang kalau tuan-tuan gunakan Google Form biasa untuk permohonan pencalonan, semua tu kena ada lah. Kalau daripada SPMP, you boleh download atau semasa kita datang nanti, tuan-tuan boleh tunjukkan, dekat SPMP untuk tahun ni kita ni. Boleh Tapi kalau dekat SPMP, saya percaya untuk tahun 2025-43 ni mungkin tuan-tuan dah tak sempat nak turun, nak download ke, nak print out yang calon-calon tertentu yang lama kan. Tak ada masalah, at least tunjuklah yang baru ni tu ni. Boleh tuan-tuan? So onwards tu kita kena simpan lah benda-benda tu. Menyimpan untuk item 21, menyimpan kertas kerja ataupun permohonan program pelajar ni, kertas kerja lah terkini, 3 tahun terkini. So macam kita cakap tadi, mesti ada 25, 4, 23 kertas kerja dan juga dia macam ni 21, 22, 23 tu dia terkait. Cycle dia memang macam tu. Ada kertas kerja, ada laporan dan juga soal selidik. Jelas Kalau tuan-tuan tak dapat sediakan, macam tadi lah saya kata tak dapat nak sediakan folder fizikal, tu cadangan simpanan secara digital pun kami terima. Tapi kena make sure ada konstrukturan tu biar cantik lah ya tuan-tuan. Maksudnya mungkin ada index, so kita mudah sama ada tuan-tuan buat Google Form, kita panggil Google Drive by folder. Okey, contohlah tahun 2025, okey ni dimensi 1, dimensi 2, dimensi sampai 12. Okey, untuk dimensi 1 pula apa dalam tu, berapa kertas kerja dah ada. Dan kalau boleh biarlah kertas kerja tu diselang terus dengan dia punya dia punya apa kita panggil, dia punya pelaporan supaya kita mudah nak cross check. Boleh So saya terus jam untuk 24 lah, sebab 21, 22 dia cycle tu terkait. 24 adalah mentampilkan kejayaan ni yang saya cakap tadi lah. 12 dimensi polisi Dex Star tu war-warkanlah. Boleh tuan-tuan? Baik, setakat ini itu sahaja untuk komponen D. Ada sebarang soalan, kemusykilan, pandangan, cadangan? Ada? Dia dah start yang tu, 12 dimensi polisi City Dex Star tu. Ataupun puan, okey, soalan saya pertama, tuan-puan familiar tak dengan polisi City Dex Star ni? Tak. Tak, sedihnya saya. Okey, judul ni memang tidak. Ada yang lain? Okey, polisi City Dex Star ni sebenarnya kita dah launch pada macam saya cakap hari tu lah, amanat Dr. KP. That's why lah video tu kita paparkan. Okay, mungkin saya percaya tuan-puan boleh rujuk kepada KJHPP sendiri atau pengarah sendiri berkenaan dengan polisi City Dex Star.
sebab memang ini perkara atau agenda utamalah untuk CAPP untuk memperkasakan pelajar. Kita letakkan di bawah pembangunan pelajar. Sebab dalam 12 dimensi ni kita ada usahawanan, kepimpinan, psikologi, sukarelawan, kerohanian, kebudayaan, bahasa, kemudian kita ada sukan, kita ada lagi mana lagi saya tak sebut, kesihatan, lagi 3 saya tak ingat. Dia ada banyak lah, dan memang sebenarnya apa yang tuan-puan buat selama ni, itulah dia. Cuma tuan-puan selama ni tak pernah nak, kalau dulu kita panggil tak pernah nak clusterkan, okey program ni program kepimpinan, ni program usahawanan, oh ini program kebudayaan. Selama ni kita main buat je program apa-apa, tapi tidak. Dia tuan-puan kena start cakna untuk 12 dimensi polisi City Vesta ni, sebab dia dia satu projek yang panjang dan ada kesinambungan. Buat masa ni kami memperkenalkan dan kami dah patternkan 12 dimensi tersebut. Next akan ada terkait dengan persijilan dan sebagainya. Tapi kita starting dengan asas sahaja dulu. Boleh tuan-puan? Andai kata tuan-puan tidak pasti 12 dimensi polisi City Vesta ni dan memerlukan pencerahan yang lebih lanjut, tuan-puan boleh berhubung dengan pihak BAPP lah. Maksudnya pasukan ataupun unit bahagian unit pembangunan pelajar sendiri ataupun dengan saya sendiri, tak ada masalah. Boleh Ada perlukan pencerahan lain-lain? Ada soalan-soalan? Okay, Assalamualaikum. Salam puan. Saya Absyah dari Kolej Kuanti Penawar. Saya nak tanya yang berkenaan perkara nombor 17 tu. Okey. Menyediakan takwim aktiviti pembangunan pelajar bagi tahun sebelum. Aktiviti ini akan diaudit pada tahun 2023, 2024 dan 2025 kan? Betul. Takwim pada tahun 2022 tu dah kena ada ya pun? Tak apa, kita ambil 2023 dulu puan. Tak apa, apa yang ada, sebab memang statement ni tahun sebelumnya. Contoh macam 2026 ni sepatutnya dah ada semasa 2025. Ataupun saya akan refresh balik ayat tersebut. Okey, baik. Terima kasih. Kita kekal 23, 24, 25. Terima kasih puan. Right. Okay, ada lagi? Ada soalan di ruangan chat. Sorry, tunggu sekejap. Okey, ya betul, orator salah satu dimensi. Saya tengok satu persatu daripada atas. Cik Jeffrey dari Kuching untuk takwim tahun nanti. Contohlah saya dah merancang nak buat satu aktiviti pada bulan 8 tapi tarikh tak confirm, boleh ke dalam takwim? Boleh ke? Tak ada masalah. As long as kita dah tahu dah ada perancangan bulan 8 tapi tak ada tarikh, boleh, tak ada masalah. Untuk item 24, mempamerkan kejayaan di lokasi perempuan, adakah memadai kita guna keratan akbar juga untuk dipamerkan? Boleh, pada waktu yang sama, sebaik-baiknya macam ni. Okay, kita cakap senang tuan-puan. Kalau kita sebagai pegawai di institusi kan, bila kita dapat pencapaian sesuatu, selalunya unit berat kan, ataupun tak pastilah di tingkat institusi tuan-puan bagaimana, kita akan ada satu standardize. Okey, letak gambar, nama, tahniah ni kan. Okey, itu antara yang boleh kita buat lah untuk student juga, untuk meraihkan pencapaian mereka. Namun kalau tanya saya memadai untuk guna keratan akbar, boleh diambil kira, tak ada masalah, sebab itu inisiatif untuk pemakluman juga kan. Cuma kalau boleh selain daripada pamerkan lokasi perempuan, macam saya cakap tadi tuan-puan, tidak semestinya di CCP atau bulletin, papan bulletin tu je. Facebook, you punya TikTok, institusi media sosial rasmi institusi pun boleh di-upkan. Baik, terima kasih. Cik Rozami familiar dengan Puan Rozami familiar dengan polisi City Vesta. Terima kasih. Tak sempat nak familiar. Okey, kita kena mula familiar daripada hari ini. Okey. Kalau perlukan video, kalau perlukan taklimat lebih lanjut tentang polisi City Vesta, mungkin boleh kemukakan permohonan atau dalam bahasa ni Projek BAPP, kita akan buat satu ni. Sebab okey, saya ambil kesempatan ni sebelum saya jawab soalan-soalan lain saya mengambil kesempatan untuk mempromosikan atau mengingatkan tuan-puan berkenaan dengan
polisi anugerah polisi City Star. Itu tuan-puan maklum tak? Tuan-puan maklum tak tentang anugerah polisi City Star? Okey, terima kasih kepada tuan-puan yang dah maklum. Sebab, okey, itu saya share sikit Tahun sebelum-sebelumnya, kita gunakan anugerah gemilang pelajar, AGP. Okey, pada tahun ini kita dah revamp. Macam saya cakap tadi, kita nak memperkasakan polisi City Star tu. So kita tukar rebranding AGP kepada anugerah polisi City Star. Yang mana untuk menghantar percalonan pelajar tuan-puan, kita cakap tentang pelajar sebab kami ni di APP yang menjaga pelajar saja. Okey. So untuk menghantar percalonan, tarikh tutup je tengah TikTok lah sekarang ni, plus minus berapa hari saja lagi, which is saya kalau tak silap saya dia tutup 3 Mac 2 atau 3 Mac. So tuan-puan ni lah boleh lihat semula calon-calon pelajar di peringkat institusi dan kemukakanlah percalonan tersebut. Boleh tuan-puan? Okey, kenapa tuan-puan perlu cak 12 dimensi ni? Dia akan memudahkan tuan-puan terkait dengan anugerahnya. Maksudnya start tahun ini bila tuan-puan dah pattern kan, okey. Saya nak cakap pengurusan, okey, kita ambil lah kepimpinan dulu. Okey, pengurusan kepimpinan, ada yang menyelia, kemudian dari situ tuan-puan dah boleh lihat siapa calon-calon yang boleh tuan-puan calonkan untuk tahun hadapan. Yang akan berlangsung pada bulan 4 insyaAllah, anugerah polisi City Star ni adalah kita ambil mereka-mereka kejayaan di tahun 2025. So untuk 2026 ni baru bulan 2 kan, tuan-puan dah boleh strategize dah untuk hantar calon bagi setiap dimensi tu pada tahun 2027. Tapi sekarang ni saya nak promosikan dengan harapan tuan-puan menghantarlah setiap segmen lah, setiap apa kita panggil, sebab dia banyak pencalonan tu kan. Ada ialah persawanan, kita ada kepimpinan, kita ada apa lagi sukan, semua tu tuan-puan hantarlah pelajar-pelajar tuan-puan. Boleh Alright. Dan promosi. 3 tahun terkini bermaksud tahun 26, 25 dan 24 ke, kita ambil 2025 lah tuan. 2025, 2024, 2023. Sebab kita kalau kita nak ambil 2026, kalau kita datang awal, kita takut tuan-puan tak dapat nak sediakan ni. Namun kalau tuan-puan kata 2023 tuan-puan dah tak dapat nak ni, kita ambil lah 2024, 2025, 2026. Tapi 2026 tu masa yang kita datang tu mesti dah ada lah. Contoh saya cakap, kalau kita datang sekarang untuk 2026 kita hanya boleh tengok apa pilihan raya kampus, program kita dah tak banyak, macam tu lah. Boleh tuan-puan? Dia as long macam ni lah, menjawab pada Puan Kamsia, as long as ada pembuktian 3 tahun tu. Kalau tuan-puan boleh sediakan 26, 25, 24, Alhamdulillah. Kalau tidak 23, 24, 25 pun tak ada masalah. Boleh Sebab 2026 kita belum ni lagi kan. Puan, untuk nombor 23 rekod perbelanjaan tu kena attach voucher pembayaran ke? Itu simpanan di keuangan kan, tak ada masalah. Kalau contoh, ini tak ada paksaan kalau contoh memang di institusi tuan-puan voucher bayaran tu dikongsikan dengan tuan-puan, masukkan sekali. Kalau tak ada, itu bukan benda itulah. Maksudnya tuan-puan tak perlu ada dalam file tuan-puan lah. Sebab nanti keuangan ada pihak yang tertentu pula yang akan simak. Baik Puan Zaki betul, orator salah satu kita punya 12 dimensi. Kan kamu KPI polisi dah ada kluster. Kluster itulah dimensi sebenarnya. Cik Zaini, sebab kita dah hilang. Dia mungkin tahun 2026 ni dalam fasa mungkin transisi lah daripada penggunaan kluster kepada dimensi. Boleh ya? 3 tahun terkini menuju tahun 24, 25. Okey, Cik Azwan ni saya dah jawab juga sama soalan tadi. Alright, lain-lain rubrik kecemerlangan bagi setiap dimensi ada disediakan. Ini rubrik maksud tuan yang mana ya? Untuk anugerah TVET polisi Star ke? Cik Zamani? Ya betul Puan. Bagi set dimensi tu lah. Okey, ada. Tuan-puan dah pernah akses tak kita punya
platform atau sistem permohonan tersebut. Dari situ tuan-tuan dah boleh tengok rubrik dia ataupun sebab rubrik tu dah dipinda mengikut semasa lah kan. So kita dah masukkan dalam sistem permohonan sebab tinggal lagi beberapa hari ni, dengan harapan ni tuan-tuan boleh ni lah go through rubrik tersebut dan masukkan ke maklumat tu tak sampai ke tuan-tuan. Itulah kita masih sama-sama tu. InsyaAllah saya akan jumpa dapatkan lah daripada ni. Mungkin paling mudah lah buat masa ni yang saya boleh advise kan. Kalau tuan-tuan familiar dengan Facebook rasmi Politeknik College ni, JPKK yang diuruskan oleh UKK, kan kita dah mereka dah naikkan poster setiap hari tu. Mereka naikkan poster tentang anugerah TVET Star. Sekejap, kalau saya boleh buka sekejap lagi saya tunjuk. Ada QR code kat situ, tuan-puan scan dan insyaAllah rubrik tu ada di situ. Boleh terus akses. Sekejap kita tengok sekejap. Okey, ada ni. Yep, saya share dekat dalam dekat sebab kalau okey macam ni, kalau untuk anugerah TVET Star tu andai kata tuan-puan ada isu, tuan-puan boleh rujuk dengan Puan Kalsa di DAPT. Tapi ada tak yang dah buka Facebook? Kalau saya cuba nak share dekat sini tapi macam tak dapat. Sekejap Sekejap saya oh bukan, salah. Saya cuba share tapi tak dapat. Dia adalah dekat Facebook tu, ada QR tu, dekat dalam tu ada dia punya ni. Boleh? Okey lagi. Cik Omar, puan boleh bantu ulang semula 12 dimensi tersebut dan mencatat nak memastikan betul. Oh okey. Boleh sekejap Bila instrumen terkini akan diberikan kepada instrumen untuk anugerah TVET tu sekejap tuan-puan. Saya dah jadi susah hati pula. Okay, macam ni. Pertama, tuan-puan pernah buka tak sistem anugerah posisi TVET Star tu? Pernah atau tidak? Jujur je tak apa, sebab benda ni sebab dia dah boleh bagi respon tak? Sebab at least saya tahu dan kami boleh fikirkan macam mana. Okey. Sekejap tuan-puan, saya cuba. Saya nak share dekat tuan-puan. Tapi saya buka Facebook lah. Cuma saya cubalah tuan-puan. Kalau ni nampak tak? Ni. Okey. Ini anugerah TVET Star ni. Tarikh tutup dia 2 Mac tuan-puan. So it's time is running out lah. Kalau tuan-puan tengok kat sini, ini daftar pencalonan dan ini ada panduan pencalonan. Kalau panduan pencalonan ini saya paste ni dekat link lah supaya tuan-puan boleh ni dekat chat. Dengan penuh harapan tuan-puan boleh apa kita kata, boleh ni lah hantar pencalonan. Okay, cuba tengok. Alright, Cik Maimin boleh cuba tengok situ. Untuk KK ada di share group gawai pembangunan. Okay, thank you Cik Rozami. Okay, thank you Puan Fitria. Ada kat situ. Ya, betul. So itulah, kalau tuan-tuan boleh hantar pencalonan dan mungkin dari situ tuan-puan maklum juga 12 dimensi tu apa. Alright, ada barang soalan lagi? Saya rasa dekat chat tu dah habis soal saya jawab. Ada yang tertinggal atau perlukan penjelasan yang lebih ni kat mana-mana area lagi yang perlu ni?
Tuan-puan jangan susah hati untuk yang tahun ni kita akan datang, kita akan tengok yang terdahulu. Maksudnya tuan-puan guna kluster, tuan-puan guna tuan-puan tak susun lagi betul-betul ikut dimensi atau kluster tu, tak ada masalah, itu kan satu isu besar lah. Cuma ini cadangan dan pandangan saya dan mewakili DAPP lah. Maksudnya start 2026 ni kita dah boleh merancang. Tak adalah lagi program tu, balik-balik program itu dah objektifnya satu je. Objektifnya terkait kepada dimensi atau kluster, contohnya usahawanan saja. Sedangkan program-program itu boleh mencapai. Ini saya sekejap Puan Izzati, ini saya remind lah amalan ataupun apa yang diwar-warkan diminta oleh Dr. Katie juga bersama inilah dari Persejuk. Kita pun mengambil maklum. Kalau boleh tuan-puan, satu program tu janganlah satu je dia punya sasaran. Maksudnya buatlah satu program tu, dia terkait kepimpinan, usahawanan dan sukarelawan. Contoh, dia mencapai. Ya? Maaf puan, saya kurang faham sikit. Kalau ikut kategori ada seterusnya 12 dimensi lagi 2 yang mana ya? Okey, kalau 12 dimensi tu, jangan kita tengok tadi. Kalau ikut, saya baca tuan-tuan, kepimpinan, kurikulum, kesukarelawan, kebudayaan dan warisan, orator, sukan, kemahiran, keusahawanan, inovasi, inklusif. Okey, dia ada lagi 12. Lagi 2 tu adalah kerohanian. Yang ni dah masuk tak tadi? Betul, kerohanian, psikologi. Atau kita perlu tengok lagi sekali tak video tu? Video tu semua 12 dimensi sudah ada.